Kau tak miskin sebab tak cukup peluang, kau miskin sebab perangkap nak kaya cepat. Ramai orang dah tahu simpan penting, ramai dah tahu labur penting, tapi kenapa tetap ramai yang sangkut? Sebab satu penyakit yang paling ramai tak sedar, mindset cepat kaya. Dulu pakcik pun pernah terjebak masuk skim cepat kaya, masuk pelaburan pelik, janji pulangan 10% sebulan konon bijak, akhirnya duit hilang, hati koyak. Bila mindset kita obses nak cepat, kita mula langgar semua logik kewangan. Sanggup buat loan untuk masuk pelaburan, sanggup percaya cakap kawan yang baru join business model power, sanggup letak simpanan kecemasan ke dalam benda yang risiko tak masuk akal. Padahal, orang kaya sebenar tak kejar cepat, mereka sabar biar masa bekerja untuk duit mereka. Nak kaya cepat, iran risiko besar. Nak kaya stabil, iran sabar, konsisten jangka panjang. Masalah generasi sekarang, terlalu banyak konten lifestyle rich depan mata. Beli kereta sport, pergi overseas, beli rumah besar, lepas tu keluar video motivasi. Kalau aku boleh buat, kau pun boleh. Tapi ramai tak tunjuk hutang belakang tabir dia. Ramai tak tunjuk tekanan bayar loan bank bulan-bulan. Pakcik nak kau faham satu benda. Ilmu kewangan logik, rezeki usaha plus masa. Bila kau paksa rezeki datang cepat, biasanya dia datang bawa bala. Tak salah nak kaya, tapi jangan biar mindset cepat kaya bunuh sistem kau yang dah stabil. Kalau kau mula hari ni, walau kecil, walau lambat, 5 tahun dari sekarang, kau akan berterima kasih pada diri sendiri. Tapi kalau kau kejar shortcut hari ni, 5 tahun dari sekarang, kau mungkin masih terpaksa pinjam duit bayar hutang lama. Pilih sekarang, slow and real atau cepat dan hancur. Komen bawah, saya pilih kaya perlahan tapi tenang. Pakcik nak tengok siapa yang betul-betul faham brutal truth ni.